Bila kita dengar cerita-cerita para aulia hebat-hebat, apa kita kata aku ni boleh ke? Kena cerita orang-orang atas dia, aku ni orang bawah jauh lagi, boleh ke? Ini kalau kita tikap itu seolah-olah dia melemahkan kuasa besar Allah. Ya, seolah-olah dia melemahkan kuasa besar Allah Ta'ala. Banyak ini cerita-cerita makam ni. Oh tu makam atas, anak siya, anak mana boleh sampai. Kalau dia cakap itu seolah dia lemahkan kuasa Allah Ta'ala. Banyak cerita-cerita yang Tuhan tunjuk papar ke. Wali-wali besar tu asal dia perompak lanun pada tuan. Kita ada merompak ni. Ada berapa bank dah rompak. Ya. Tak ada. Maknanya ada di kalangan para awliya, bila Tuhan sentap, Tuhan terik, berlaku jazbah pada dia, berompak belanun, bukan jadi orang salih, terus mencacak masuk dalam makamil wilayah, jadi wali tu pada. Itu waktu jangan ada ni syaitan kadang-kadang dia main benda ni. Kau ni nak jadi tu orang cerita orang atas kata. Ya, macam muka kau ni mana boleh sampai, itu syaitan bisik kat kita. Ya, Allah Ta'ala boleh buat sehina-hina orang, dia boleh tarik jadi orang paling hebat. Dan sehebat orang dia boleh turunkan jadi orang hina. Bal'am Ba'ura tu wali, anak murid boleh terbang, sekali dihina pum jadi kapi terus. Dia jadi turun ke bawah terus. Dan orang yang bawah jauh dia boleh tarik sentap ni atas. Itu kerja Allah Ta'ala. Ar-Rafi' itu nama Tuhan. Al-Muzil pun nama dia juga. Ya, sebab tu bila kita tengok orang yang tinggi, yang hebat, orang mukmin semua, dan Allah Ta'ala angkat lagi golongan khawasul khawas, itu semua nama dia mentajalikan nama dia Ar-Rafi'. Itu setengah daripada ismun minal asma'ul husna. Satu nama daripada nama asma'ul husna, Rafi', mana dia mengangkat. Dan dia angkat tak kisah pun tak ni.